Saya Farhan Billy bin Zaini. Saya Muhammad Syami bin Zunaidi. Saya Muhammad Razim bin Muhammad Isyam. Saya Afizuddin dan kami dari Pasukan Inovasi Akademi Jembung. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Pasukan Inovasi Akademi Jembung ingin mempersembahkan projek inovasi dari kami iaitu EV Safety and PPE Training Board. Mari ikut saya. Otomotif moden sekarang ini, keselamatan bekerja dengan kenderaan EV bukan sekadar penting, tetapi ia adalah kritikal. Sampai pekerja tidak menyedari bahawa kerja terhadap sistem berboltan tinggi EV berisiko terkena rejatan elektrik, markah boltan dan kebakaran PPE disebabkan cara penggunaan yang salah. Sebagai itu, pelajar juruteknik perlu memahami bukan sekadar apa itu PPE, tetapi bagaimana ia digunakan dalam konteks EV. Sebagai itu, kami membangkitkan projek EV PPE Training Board. Mari saya tunjukkan apa itu EV Safety and Training Board. Safety dan PPE Training Board kami menghimpunkan semua padatan keselamatan EV, satu papan latihan yang teratur, interaktif dan mudah untuk kita rujuk. Ia merangkumi helmet, glove, suit, boots, goggles, face shield, serta peralatan keselamatan seperti service bag, key, tester, safety hook, rubber mat dan simbol amaran. Unikan projek ini ialah susun atur yang berkonsepkan industri moden, tetap dengan label, visual dan rajah aliran kerja. Ia bukan sekadar papan pameran, ia adalah training ekosistem yang membimbing pelajar memahami fungsi setiap PPE dan cara untuk mematuhi prosedur keselamatan. Training board ini boleh digunakan dalam kelas teori, mungkin amali, sesi demonstrasi dan latihan seperti green platform. Dia memudahkan pengajar memberi penerangan dan meningkatkan kefahaman pelajar melalui pembelajaran visual. Sebab projek ini jelas dapat menggunakan keselamatan semasa bekerja dengan EV, dapat meningkatkan kemampuan rotor dan SOP, dapat mempercepatkan proses latihan, menjadikan rujukan pantas dan seperti kerja real world. Projek kami membuktikan bahawa dengan visual yang tepat dan planning tools yang betul dapat meningkatkan keselamatan EV secara menyeluruh. Sebelum kendalian kenderaan EV, pelajar ataupun juruteknik perlulah memakai pakaian PPE EV yang tertentu seperti safety boot, safety jacket, safety hook, helmet dan lain-lain. Bagaimana PPE Training Board ini berfungsi adalah apabila kita menggantungkan model PPE tersebut pada switch, lampu ini akan menyala. Bermakna kita telah pun memakai PPE tersebut. Bagaimana PPE Training Board ini berfungsi adalah apabila kita menggantungkan model PPE tersebut pada switch, lampu di sini akan menyala. Bermakna PPE tersebut telah pun kita pakai. Apabila kita tidak menggantungkan PPE tersebut, lampu tidak akan menyala. Bermakna kita tidak memakai PPE tersebut, dan ini akan menyebabkan lampu pada kereta ini tidak akan menyala. Bermakna kita tidak bersedia dan tidak memakai PPE yang sepatutnya untuk melakukan kerja yang melibatkan kereta EV. Ianya akan menjadikan bahaya untuk diri kita dan orang sekeliling. Sekian, terima kasih dari kami.